Ready, 1, 2, 3. What's up, adik? Selamat datang ke channel Hamam Brotherhood. Piu, piu, piu. Okay guys, dalam video kita kali ni kerana nak unboxing barang untuk projek kita yang pernah Ikra ceritakan dulu. Memandangkan Ikra duduk atas wheelchair, why not Ikra jadikan diri Ikra ni sebagai photobooth bergerak. Untuk lens kita dah unboxing. Kalau hampa nak tengok, hampa boleh tekan dekat atas ni, ataupun hampa boleh tekan dekat link ni Ikra letak kat description bawah ni. Dan dalam video kita kali ni Ikra nak unboxing Xiaomi Pocket Printer S1. Untuk Xiaomi Pocket Printer ni, dia tak boleh pakai kertas biasa. Dia perlu pakai kertas Polaroid daripada Xiaomi juga. Yang macam Ikra beli ni, dia 50 keping. Harga dia dalam nak dekat RM80 macam tu. Okay, kita buka dulu Xiaomi Pocket Printer dia. Yang Ikra suka pasal produk Xiaomi ni kan, dia boleh control semua menggunakan satu app sahaja. Macam Ikra beli Xiaomi Vacuum pun, dia guna control pakai app tu je. So, kita tak payah pening-pening nak download app lain lah. Kiranya yang Pocket Printer ni pun dia dalam ekosistem Xiaomi juga. Dalam ni dia bagi manual book yang agak tebal Dia macam lens baru ni, dia macam dah pandai sikit. Dia letak manual book tu, dia letak kad je. Nanti kita scan boleh dapat terus. So ni macam biasa, manual book dengan warranty book. Dia bagi amaran jangan terdedah kepada matahari benda ni. Tapi Ikra buat video dekat luar. Macam mana? Tak apalah. Jangan terdedah kepada matahari, jangan terdedah pada hujan, suhu tak boleh panas, jauhi daripada budak-budak. Dalam kotak dia ni, dia ada bagi kabel Type-C dan juga dia bagi Xiaomi Pocket Printer tu sendiri. Wah, cantik lah. Ikra suka. Dengan ni dia macam ada texture leather sikit, tapi dia bukan leather, dia plastik lah, ABS. Dia ada dekat sini, dia ada charging port Type-C. Lepas tu ada indicator light dekat sini. Lepas tu ni power on off. Lepas tu yang ni lubang untuk gambar tu keluar nanti. Lepas tu juga korang akan dapat free 5 keping kertas lah untuk Xiaomi Pocket Printer ni. Ikram try buka sekejap ni. Okay, ni hampa just tolak ke atas dan dia boleh nampak lah benda ni. Kita boleh buka ni dan kita akan letak kertas dia. Tapi kalau tengok kat manual book dia ni, dia kata kertas ni tak boleh terdedah pada matahari. So Ikra kena pergi kat tempat gelap sekejap. Kita nak set up untuk printer ni, kita nak try print. Okay, jom kita pindah tempat. Disebabkan Ikra takut salah buat, so Ikra scan dia punya QR dulu dekat dia punya manual book. Lepas tu dekat situ dia ajar lah step by step untuk apa yang kita perlu buat, apa yang kita jangan buat. So mudah lah bila ada benda ni. Okay, first sekali kita kena add kita punya printer dekat app Xiaomi dulu. Add device. Dekat bahagian Xiaomi ni kan, kalau apa perasan dia ada button on ni, tekan 3 second. 1, 2, 3. Okey, nyala dah lampu dah. Lampu dia dah nyala. Kat sini dia dah keluar dah Xiaomi portable printer. Lepas tu dia dah ni, dia suruh tekan dekat power button untuk complete pairing. Okay, tekan lah. Make sure Bluetooth. Okay, Bluetooth kena on semua. Okay, macam ni dah berjaya lah. Okay, agree. Kalau dah keluar macam tu, kita kena lanjut ke proses terusnya, iaitu pasang kertas pula. Okay, kita buka dulu dia punya plastik. Packaging dia macam ni je, ada 5 keping. Yang free dia bagi 5 keping saja. So kita test pakai yang ni je lah. Dah siap buka. Untuk printer ni dia ada trik sikit untuk buka dah. Kita kena tolak macam ni. Tolak ni bagi depan ni. Dia kata on tu, kena slide ke belakang. So dekat sini apa yang app tu cakap, jangan sentuh bahagian ni. Bahagian tu sensitif. Itu ni bahagian dalamnya. Kertas kita masukkan. Make sure bahagian anak panah, bahagian kertas kuning dekat bawah. Kita pastikan betul-betul rapat. Rapat sekali. Sekarang kita masuk ke print. Jom. Gambar pertama kita, Ikra akan tekan print foto. Okay. Lepas tu Ikra akan pilih gambar yang Ikra nak. Wah, cantik gambar ni kau suka, gambar favorite Ikra. Okay, kita biar dia processing sekejap. Dekat sini kita boleh ada edit-edit sikit tau. Tu ni kita boleh letak filter, nak crop sikit boleh. Okay, Ikra nak macam ni. Okay, Ikra edit-edit sikit lah apa yang Ikra nak. Jauh jadi gambar masa birthday Ikram ni. Okay, Ikra edit-edit. Lepas tu Ikra okay, watermark. Alah, watermark. Dah dekat save, dah print. Jadi kita tengok berapa masa yang dia perlukan untuk kita print. Okay, printing. Dia dah bunyi guys. The moment of truth. Adakah dia keluar guys? Kenapa dia keluar warna ni? Adakah Ikra ada silap step dia? I'm not pretty sure. Oh, baru keluar gambar. Cantik.
Comel. Gambar favourite Ikram. Comel. Gambar favourite Ikram comelnya. Jadi gambar masa birthday Ikram tau. Lepas tu bawah ni Ikram boleh tulis lah. Nak tulis mata apa-apa. So nanti Ikram akan tulis pakai marker. Okay, je kita try collage gambar lain lah. Kita tengok detail gambar ni okey ke tak. Okay, kita try print collage dekat sini bahagian collage kita boleh adjust lah nak zoom gambar atau apakah. Okay, yang ni Ikram zoom sikit. Yang ni kita perasan gambar semua masa kecil sampai besar. Oh, printer ni kalau kita tak off dia lama-lama akan off sendiri. Gambar slow dia nak keluar. Cantik. Ikram suka. Okay, untuk last one kerana nak try print gambar raya. Gambar raya ni dia ramai orang tahu. So kita boleh tengok kualiti printing dia macam mana. Okay, untuk kalau gambar melintang macam ni kita boleh adjust tau. Kalau boleh kerana nak gambar ni fit lah. Border kita ambil warna putih. Okay, kerana nak retro sebab nanti kerana nak tulis tarikh kat bawah tu. So kita kena buat macam ni. Jadi kita nak tulis tarikh kan. Dia boleh je kalau nak buang bingkai tu, tapi Ikram tak nak buang sebab nanti Ikram nak panggil tulis tarikh kat sini. So kita print je lah. Comel. Cantik. Walaupun kecil tapi dia mesti detail jugalah. Kita boleh kenal lah setiap orang tu macam mana dia punya reaction muka macam mana. Kualiti dia bagi Ikram cantik, berapa hati. So overall untuk print satu gambar ni, nak editing apa semua tu dia ambil masa dah seminit. Untuk kualiti dia memang Ikram puas hati. Nak kata perfect sangat macam printer mahal beribu raban tu tak, tetapi memang kualiti dia Ikram puas hati sebab memori good benda ni. Terutama gambar macam ni, korang kalau size macam ni dia size kat business tau. So kalau siapa pakai casing clear macam Ikram, korang boleh letak gambar ni dekat belakang frame macam ni. Cantik kan? Ikram suka. Cantik tak frame Ikram? So kalau siapa nak takat gambar dan nak print gambar macam ni, apabila dapatkan Xiaomi Pocket Printer ni, Ikram ada letakkan link dia dekat description bawah video ni. Okay, so untuk next video kita ada lagi satu barang untuk unboxing. Lepas tu dah perfect, kita boleh run project kita photo booth bergerak Ikram. Okay guys, jangan lupa like, comment dan subscribe untuk next project kita. Okay.